Apakah tidak ada lain jalan untuk melepaskan kita daripada kecelakaan ini, Kak? Kuncinya ada padamu, Rusna. Kuncinya padaku? Ya. Jika sekiranya kau sanggup di istri Cik Sulung, segala beban ini akan terhapus kelak. Aku menjadi istri sulung? Tidak, tidak, tidak! Aku telah bersumpah dengan Nasir. Saya hidup sebati. Dan aku tak akan mengingkar janji padanya. Kalau Nasir saja yang kau fikirkan, Dik. Tapi saya tak boleh melupakan Nasir, Kak. Baiklah, Kak. Aku berjanji. Daripada Bapak menerima kesusahan ini, biarlah aku korbankan diriku untuk selintah darah tua itu, Kak. Rupa-rupanya kau ada menaruh hati pada Damak, ya? Aku menyanyi hanya untuk menyembuhkan hati saja, Jantan. Aku tak taruh hati dengan sesiapa pun. Janganlah kau nak bersembunyi di balik telunjuk, Seri. Kalau kau bercakap terus terang, apalah salahnya? Bukankah aku dah cakap, aku menyanyi hanya untuk menyembuhkan hati. Apa salah aku menyanyi? Nampaknya Seri nak motong jalan aku. Padahal aku yang lebih dulu berkenalan dengan Damak. Kau tengoklah, Siti. Kalau aku tak dapat berkahwin dengan Damak, tak ada seorang pun anak dara dalam mersing ini yang dapat berkahwin dengannya. Kau tahu tak?